Pertemuan ini nampaknya sederhana dan biasa-biasa saja. Bos, dah seminggu tak ada kes. Bosan lah saya tengok cerita ni. Sabar, ni detektif tak boleh gopoh. Penat aku susun buku ni. Buku ni pun aku dah hafal tau. Tengok, sistem pun dah berhabuk. Amaran. Aktiviti rasuah bakal berlaku di taman permainan sekolah. Kontraktor disyaki akan guna bahan murah. Skuad Alpha, bertindak! Kita siasat pelan-pelan. Jangan tarik perhatian diorang. Tenang bos, saya sedang ada gabung untuk jadi orang pelik. Memang orang pelik pun. Ari, ada petunjuk? Isyarat bunyi dikesan. Berhampiran bangku taman. Razak, cari dagunya dah buku murah. Asal cepat siap, murid pun tak tahu. Lebih dalam sampul ni. Apa hal kau ni? Tidak itu biasa. Mungkin dan gagap asli. Hancur. Ada dua suara kat sini. Rizal, senyap. Kita dah dapat bukti. Setuju tu tanggapan. Encik Bahar, Tuan Razak, kamu bodoh ditahan kerana rasuah projek taman sekolah. Saya cuba ikut arahan je. Ini cuma hadiah kecil. Hadiah ke rasuah? Kita ada bukti. Ditahan kerana tak jujur dan tamak. Bukti disahkan. Nilai integriti 0%. Yeay, seronoknya dapat main. Kami detektif cilik dah belajar satu hal penting. Kejujuran mungkin nampak kecil, tapi dialah yang menyelamatkan ramai. Akibat tamak, keselamatan murid dipertaruhkan. Sekeping sampul boleh runtuhkan kepercayaan. Integriti bukan sekadar perkataan. Ia tanggungjawab untuk jaga nyawa, masa depan dan maruah kita. Integriti melindungi semua. Bila jujur, kerja jadi berkat. Dan tak perlu takut taman roboh lagi. Pen dan pen ria. Tanya detektif cilik, sekolah kita bebas rasuah. Terima kasih cikgu, kami hanya buat benda yang betul. Kami kecil tapi semangat besar. Kami skuad anti rasuah.